masa pergi kami sangat risau, takut kena scam. Kalau kena scam ni, dia kata bohong, memang kita tidur bawah pokok je jawab. Tapi rezeki nak dibagi, kami juga tak ada. Rupanya itulah pertama kali dalam hidup saya tidur di bilik yang sikit. Bersama saya, Tuan Haji Zaidi bin Ahmad, Pengetua Kolej Tingkatan 6 Pontian. Tuan, apakah yang diharapkan oleh Tuan Pengetua melalui lawatan penanda aras ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertamanya, terima kasih di atas kesudian Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu kerana sudi menerima rombongan daripada Kolej Tingkatan 6 Universiti Pontian. Dan matlamat kami hadir ke sini adalah untuk mendapatkan perkongsian amalan terbaik yang ada di Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu untuk kami aplikasikan dan untuk kami jadikan contoh bagi memastikan Kolej Tingkatan 6 Universiti Pontian juga akan cemerlang bersama seiring dengan Kolej Hulu Terengganu ini juga, insyaAllah. Kini bersama saya Puan Masita. Puan, apakah pendapat Puan tentang Kolej Tingkatan 6 Universiti Hulu Terengganu dan apakah harapan yang dapat Puan sampaikan pada hari ini? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Aisyah selaku wakil Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu. Saya rasa teruja dapat datang pada hari ini. Cikgu dapat rasakan Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu ni, dia punya fizikal kita dah dapat menarik kan. Dah dapat menarik. Dah ada tagging, new text dah ada tagging Hulu Terengganu. Hulu Terengganu? Form 6. Jadinya dah level English lah kan. Di samping tu, bila saya datang juga tadi dapat perkongsian banyak ilmu yang cikgu dapat daripada sini lah Kolej Tingkatan Hulu Terengganu berkaitan dengan amalan baik. Amalan baik yang cikgu Guru Bimbingan Kaunseling Cikgu Faizah telah berkongsi tentang kehadiran amalan baik untuk merekod SSTM. Sebelum ni kurang kan untuk peningkatannya. Tapi bila dibuat satu kad untuk memberi penghargaan, ramai pula pelajar yang telah membuat amalan baik di sekolah. Samping tu saya dah kenalkan nama tadi. Sebelum ada kan, Cikgu Masita daripada Kolej Tingkatan 6 Universiti Pontian. Saya ucapkan sebelum penghargaan kepada Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu dapat menerima undangan kami pada hari ini. Di samping tu, apa yang cikgu boleh bawa balik pada hari ini tentang semualah pengetua dan Badan Takbir yang sangat orang kata komited menerima kunjungan kami dan berkongsi berkongsi juada, berkongsi pencapaian infrastruktur, kejayaan-kejayaan yang boleh kami bawa bila balik ke perjalanan ini. Terima kasih. Iaitu pelajar cemerlang yang berjaya mendapatkan 3.59. Bolehkah kongsikan rahsia ataupun tips oleh saudara dalam mencapai keputusan cemerlang dalam SPM? Baiklah, terima kasih saudari. Pada pendapat saya sering belajar bersorangan. Walaupun pada pendapat ramai orang, mereka kata kita mesti belajar berkumpulan. Tapi bagi saya tidak selesa dengan pendapat sedemikian. Kerana bagi saya apabila kita belajar beramai-ramai, ini memudahkan saya untuk bersembang dengan mereka. Jadi ini saya tidak langsung telah mengganggu fokus saya. Jadi saya sering meluangkan masa saya untuk belajar bersorangan kerana bagi saya fokus itu adalah penting. Selain itu, bagi saya membuat nota dengan poin yang penting sangatlah penting. Ianya tidak memerlukan nota yang cantik kerana ada beberapa orang mereka lebih selesa untuk membaca nota yang ringkas tetapi tidak memerlukan nota yang cantik. Saya juga sering bertanya dengan guru jika saya mempunyai masalah. Boleh bertanya dengan secara personal ataupun secara sendiri. Kemudian kalau kita tidak selesa dengan guru, kita boleh bertanya dengan rakan kerana
Bagi saya lebih selesa dengan apa yang rakan faham kadang-kala berbanding dengan apa yang guru ajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Boleh kongsikan kata-kata semangat buat pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan STPM? Kepada mereka yang bakal menduduki peperiksaan STPM pada tahun ini dan tahun akan datang, kuatkan semangat, teruskan usaha dan jangan terpedaya dengan sosial media sosial. Terima kasih. Bersama saya Nurul Aimah Mamnawa, tapi boleh panggil Ain. Saya Wakil Imam Rosman, boleh panggil Wak. apakah rahsia ataupun tips yang boleh dikongsikan oleh saudara dan saudari dalam mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM? Macam saya lebih suka study seorang-seorang, study sendiri daripada study group. Jadi benda tu boleh buat saya lagi fokus, dan kalau saya tak faham, saya akan terus pergi jumpa cikgu instead of tanya orang lain, sebab mereka pun mungkin tak faham tajuk yang sama. Jadi bagi saya better minta tolong cikgu untuk study dengan cikgu je lah betul. Kalau awak? Bagi saya pula, tips yang paling berkesan ialah study dalam kumpulan. Bagi setengah orang seperti saya tak boleh study secara berseorangan kerana ia boleh membuatkan buah fikiran terpesong dan semua mata pelajaran yang study akan hilang. Apabila study dalam kumpulan, kita boleh berbincang dengan rakan-rakan dan setiap perbualan itu menurut kepada silibus yang akan digunakan pada peperiksaan nanti. Terima kasih kepada saudara dan saudari atas perkongsian itu tadi.